Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Kak Bina. Okey, hari ni Kak Bina nak buat sambal belacan. Okey, sambal belacan mentah. Mana yang nak ikut cara Kak Bina silakan, mana yang dah pandai tak apa. Ini cara orang yang tak pandai macam Kak Bina ni. Okey. Saya dah masukkan limau kasturi. Mungkin dalam 4 biji saya belah 2 sekali dengan kulit dia. Buang je biji dia. Okey, cili saya dah masukkan, and then kita masukkan kita punya belacan. Belacan tu pun Kak Bina dah bakar. Lepas tu saya peras limau dalam 10 biji. Limau kasturi. Lepas tu saya letak air. Saya lupa bagi nampak air tu. Sikit je air suam. And then saya letak cukup rasa. Nak letak cukup rasa boleh, tak nak pun boleh. Letak garam. Dah blender. Dah siap. Kan sedap. Makan dengan ulam apa je sedap. Lepas tu dengan ayam goreng, dengan nasi panas memang sedap. Okay, terima kasih. Jumpa lagi di next video Kak Bina.